antara gold bar 5 gram dan 1 dinar, yang mana satu pilihan yang terbaik? Jika kita lihat dari sudut ketulinan emas, kedua-dua item ni adalah berketulinan 999.9. Bezanya hanya pada berat emas ini dan bentuk sahaja. Okey, gold bar ini beratnya 5 gram dan 1 dinar ini beratnya 4.25 gram. Beza beratnya sekitar 0.75 gram. Dari sudut harga, gold bar 5 gram tentulah lebih mahal daripada 1 dinar disebabkan oleh berat tadi. 5 gram hari ini harganya sekitar RM2,500, manakala 1 dinar ini sekarang harganya sekitar RM2,000. Okey, anda boleh pilih sama ada anda sukakan desain dinar dalam bentuk bulat sebegini ataupun desain gold bar dalam bentuk petak sebegini. Kalau tuan-puan nak miliki 5 gram ataupun 1 dinar ini, tetapi tak ada bajet yang mencukupi sekitar RM2,000 ke RM2,500, tuan-puan sebenarnya boleh kumpul sikit-sikit gram dalam akaun emas Gap ikut bajet yang tuan-puan ada, bermula dengan simpanan serendah RM100 di akaun emas Gap. Okey, ataupun kita panggil Gold Accumulation Program. Bila tuan-puan dah kumpul gram dalam akaun Gap cukup 5 gram, tuan-puan dah boleh arahkan sistem public gold untuk keluarkan ataupun fizikalkan item emas tuan-puan yang tuan-puan dah pilih. Okey, contohnya 5 gram ataupun 1 dinar ini. Okey, belian emas di public gold ni secara online sahaja tuan-puan. Tuan-puan hanya perlu berdaftar sebagai penyimpan emas public gold tanpa sebarang charge. Maksudnya tuan-puan boleh daftar secara percuma sahaja, hanya ikuti langkah mudah di pin video yang saya telah letakkan dalam profil saya. Okey, bagi yang berminat untuk dapatkan bimbingan terus direct daripada saya, tuan-puan boleh isi beg biru ataupun tuan-puan terus klik link saya di profil. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.